Okay, hari ni saya nak tunjuk cara bagaimana kita nak potong semi box tebal 9mm. Okay, potong di tempat untuk lubang yang kecil. Okay, lubang yang kecil. Okay, yang ni saya dah potong, yang ni saya dah potong. Okay, yang ni saya belum potong. Ni saya nak tunjuk dia punya cara dia. Okey, peralatan yang kita guna adalah grinder, mata. Okey, saya guna mata yang saya guna untuk potong mozaik ataupun tie. Okey, dia panggil kalau kat sini kan kita ingat betul-betul professional diamond punya mata grinder. Okey, untuk potong, mana kita kena potong mengikut garisan yang telah kita tanda. Okey, pastikan sebelum potong kita kena pakai mask. Okey, sebab habuk daripada hasil pemotongan semi box ni agak banyak. Okey, kalau yang tak tahan dengan habuk, mungkin boleh menyebabkan tak selesa. Okey, jom kita tengok bagaimana cara nak potong tempat yang kecil macam ni menggunakan meshing grinder. Okey, siap. Okey, tengok dia punya hasil dia. Okey, yang ni kita cantik. Makan. Okey. Okey. Pastikan semasa menggunakan grinder, okey, jaga dia punya keselamatan lah. Okey, sebab grinder ni, mata ni sangat tajam. Salah sikit boleh terluka. Okey, sekian. Terima kasih.